thank you DBKL. You cakap ini bagus dia orang bagi lesen tu. You cakap lah, thank you DBKL. Ucapkan tahniah kepada Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebab menjaga bandaraya ni dengan cukup baik. Menggunakan peluang bagi lesen kepada dia orang ni. Tular satu rakaman video memaparkan terjahan aktivis 11 Malaysia, Ustaz Sofian Muhammad Zain di satu kedai di Jalan Silang Kuala Lumpur pada 9 Mei 2026. Berdasarkan rakaman berkenaan, kelihatan sebuah kedai yang dipercayai dikendalikan warga asing sedang beroperasi ketika tinjauan dilakukan. Di Jalan Silang ada kedai makan, itu ada jual kapok, sirih, dia orang ada jual, habis tu ada restoran bagus. Dia satu kedai, saya nak ucapkan tahniah kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini you must say thank you to DBKL tau. You kena bagi tahu. Zaman ramai angkat kata thank you DBKL. You cakap ini bagus dia orang bagi lesen tu. You cakap lah thank you DBKL. Ucapkan tahniah kepada Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebab menjaga bandaraya ni dengan cukup baik. Menggunakan peluang bagi lesen kepada dia orang ni. Warga-warga asing daripada Bangladesh, daripada Myanmar boleh berniaga ikut suka saja. Ini bagus menteri ni. Bagus tak bagus menteri? Bagus. You cakap sana bagus menteri. Bagus. Apa betul tak saya cakap? Bagus tak bagus? Dia orang ada kacau Ada kacau. Ada mai angkat barang tak ada kan? Baik. Ini cukup bagus tuan-tuan. Hampa tengok lagi bagus. Dia orang menjimatkan perniagaan, lesen. Satu permis perniagaan, sepatutnya yang ni mungkin perniagaan barang-barang am. Bagi saya, kedai ni barang-barang am. Apabila kedai barang-barang am, dia orang mungkin boleh berniaga barang-barang kering. Tapi dia orang menggunakan kedai ni dengan maksimum punya, tuan-tuan. Dia orang berniaga barang kering, dia orang boleh berniaga makanan, dia orang boleh buka restoran ni semua. Macam-macam dia orang boleh buat. Boleh menjaga sirih, pinang, macam-macam. Dan saya pun tak tahu. Bagi satu ni boleh tengok. Ini saya ambil sah. Saya bawa. Ini apa nak? Teh, cai. Cai. Sama ini ekspor. Saya tak tahu. Sebelum ni saya mendapat maklumat syarikat-syarikat yang bekalkan barang ni, saya tak tahu masuk secara cukai ke, tak cukai ke, ada halal ke, tak ada halal ke, jakak ke. Saya tak tahu tuan-tuan. Adakah masuk perniagaan ini? Dan memang marketing dia orang ini untuk warga asing. Kalau rakyat tempatan berniaga dalam ni, dia pun tak boleh nak jual. Dia pun tak tahu harga. Ini berapa harga baik? Ini 40. 40 ringgit. Tak ada harga. Apa ini? Ini apa? Apa dalam ni? Pan. Ini pan lah. Mana-mana itu? Inilah kiring meal. Sebab saya tak tahu tuan-tuan. Tulisan semua, ini tulis mana Mia? Bangla ke apa? Myanmar. Tulis Myanmar. Ini saya beritahu lagi. Terima kasih kepada menteri. Terima kasih Datuk Bandar. Saya kalau boleh, saya nak jumpa Datuk Bandar. Datuk Bandar ni yang kita cari selama ni, boleh kembangkan idea Datuk Bandar ni ke seluruh bandaraya. Bandaraya boleh menjadi rujukan bandaraya dunia. Tulisan pun bukan tulisan bahasa Malaysia ataupun bahasa kedua, bahasa Inggeris ke apa, tak ada. Dan kita pun tak tahu, dan tanda harga pun tak ada. Ini tak penting tuan-tuan. Ini semua tak penting. Yang penting dia orang boleh terus berniaga dalam negara kita tanpa ada sebarang ganggu, gugat, kacau, penguatkuasa main rampas barang. Sia-sia berniaga, dia orang kacau betul tak? Dia orang rakyat Malaysia ambil lesen ikut aturan meniaga. Okey? Dia boleh meniaga, tanda harga tak payah buat. Kalau kita tak buat tanda harga, jahanam mampu yang kita kena. Dan satu kedai kalau di tempat lain, mungkin di Afrika ke apa saya tak tahu, satu permis perniagaan, lesen, dia akan keluarkan satu lesen untuk satu jenis perniagaan. Tapi di Malaysia, DBKL terbaik, satu kedai, macam-macam boleh berniaga. Semua mai ke Kuala Lumpur. You bagi tahu semua kawan-kawan, mai ramai-ramai KL bagus. Cakap kuat sikit, komplain lah. Di KL ramai-ramai customer mari sini KL. Barang semua ada. Jalan Silang. Jalan Silang. Okey, nama apa? Azizul. Okey. Rohingya. Okey, baik. Terima kasih, baik. Terima kasih. Okey. Datuk Bandar, thank you. Baik, thank you.
Sofian Muhammad Zain atau lebih dikenali sebagai Ustaz Sofian ialah seorang aktivis NGO dari Pulau Pinang dan pengerusi Persatuan Kebajikan Surplus Pulau Pinang. Beliau sering tular di media sosial kerana aktiviti serbuan dan pendedahan berkaitan isu warga asing, premis perniagaan tanpa lesen, isu sosial serta aduan rakyat di Pulau Pinang dan kawasan lain.